Macam mana 3 ayat ni boleh menyebabkan Abu Bakar menangis? Cerita dia, lepas tawan kota Mekah, umat Islam berada dalam keadaan selamat dan aman. Islam masa tu sangat gemilang dengan pelbagai kejayaan daripada peperangan. Dalam kegembiraan tu, Allah turunkan satu surah yang bernama An-Nasru. Jadi semua umat Islam masa tu sangatlah gembira disebabkan wahyu ni turun. Tapi dalam ramai-ramai tu ada seorang ni yang sedih disebabkan surah tu. Dialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila sahabat tanya kenapa dia menangis, dia jawab, surah ni sebenarnya menceritakan bahawa Islam telah sempurna. Bila Islam telah sempurna, maknanya Nabi punya ajal dah dekat. Itulah yang difahami oleh Saidina Abu Bakar yang menyebabkan sampai dia bergugur air mata dia. Dan bila dia bagi tahu sahabat lain, barulah sahabat lain berasa sedih sebab ini sebenarnya adalah berita yang duka. Dan tak lama lepas tu memang betul-betul jadi, iaitu apabila kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu surah ni juga dinamakan sebagai At-Tawdi', yang bermaksud perpisahan. Pengajarannya, kita tak tahu yang sebenarnya berita gembira tu sebenarnya adalah berita yang kurang gembira.